Assalamualaikum. Pasal Ana ada sebut kata Dapi jaga kat tu, aku caw. Okey, aku caw. Aku takkan dekat. Takkan dekat dengan kau. Aku nak minta tolong kau pergi halau elok-elok. Apa benda barang-barang aku, kain baju aku, duit aku. Aku nak balik. Aku bukan nak dengar kau nak cerita apa pun dengan Pika. Dekat situ, itu masalah kau. Aku nak duit aku. Aku tak nak satu sen pun Dapi guna, satu kain baju aku tak nak dia pakai. Itu je. Kau nak buat macam mana ke apa benda ke, itu masalah kamu. Yang dia kabur nak bercerai, kau bercerai dengan Dapi. Buat apa dengan aku? Tak ada kena-mengena dengan aku. Itu masalah kau dengan dia. Kan? Itu masalah kau dengan dia. Kau nak bincang tu, kau bincang dengan dia. Kau jangan bincang. Aku bincang dengan kau, aku nak duit aku. Yang kau macam mana aku simpan barang-barang dalam rumah aku tu, dokumen-dokumen aku tu, kau dengan aku je dalam rumah tu. Macam mana dokumen-dokumen tu kau menghilangkan diri, dokumen tu tak ada. Dan duit dalam akaun bank aku tak ada. Kau nak buat macam mana kau, itu lantak kau, itu masalah kau. Yang Pika ni dia menghilangkan diri dekat situ. Dia nak buat bodoh-bodoh, dia nak bodoh-bodohkan aku dekat sini. Lepas tu dia nak malu-malukan muka aku. Kononnya malu tu dia aku ni boleh segah apa benda barang-barang aku dekat dengan dia. Dengan Dapi ni. Itu masalah kau kan, bukan masalah aku. Aku nak duit aku. Jangan ganggu aku. Kau nak bercerai ke, kau nak apa ke, itu masalah kau. Pasal dengan Siti, itu masalah kau kan. Kau nak cakap apa benda dekat situ lantak kau orang lah. Aku nak duit aku. Kau dengan apa benda, anak ni dengan yang putih-putih tu. Yang bawa kulu-kili ke sana sini. Pasal duit aku yang kau keluarkan dekat situ, aku nak balik. Kau nak cerita macam mana ke apa benda, itu masalah kau. Aku tak peduli cerita apa benda cerita kau. Aku nak duit aku. Dengan Nepal atau apa benda, itu masalah kau. Aku nak duit aku. Barang-barang aku dengan rumah aku tak tipu orang. Apa benda kau nak cerita dekat situ, itu masalah kau. Kau nak buat lagu mana pun, itu masalah kau. Yang Mi Toto tu ambil duit dekat situ, rompok dekat situ, tak ada kena-mengena dengan aku. Aku tak terlibat dalam rompakan tu. Macam mana yang Malik ni, geng-geng Malik dengan Anil ni rompok kedai aku dekat situ. Aku tak terlibat. Kau jangan nak kira cerita. Kalau pasal cerai tu kemudian, aku nak duit aku dulu. Apa benda yang kau belanjakan? Hak dengan putih-putih makna tu, apa benda tu? Hak dengan yang ayah anda Zulkifli je. Dengan kanda-kanda apa benda tu? Hak dia kabar kedai kau ni. Dia masuk, dia ceroboh dengan Dapi je. Aku tak peduli. Itu masalah dia.